Aku tak ada dream car. Aku nak Macam aku. practical car je. Okay, sekarang aku kasih kau 1 million untuk kau beli kereta je. Aku nak Land Rover 110. Apa tu? Lama ni. Land Rover ni ada Land Rover 90 kan tak salah aku. Oh, aku tahu 110 tu panjang sikit. Panjang sikit. Tapi kau anak 7. Sampai Ya, bila? aku nak Kau buat. plus 10 years. Kereta kau plus 10 years. Anak kau the youngest plus 10 years. Boleh duduk tak? Tak apa, by the time nikah dah nak 18 years tu. Kau beli lori tanah bagus. Dia ada sewa lah. Dah panjang gila saya. Okay, dah lah, rekod lah. Nanti pandai-pandai kan. Kau kat mana yang perlu je. Alright. Kan? We are back again on Two Bros Talk on Spotify and YouTube. Kau kat mana yang mesti je. Dia dah start tu. Dah start dah? Okay. Dah start. Alright, ready? Sekejap lah, belum lagi. Hello, selamat datang. Kita jumpa lagi di podcast terbaik dan terhebat di Spotify dan juga di YouTube channel, iaitu Two Bros Talk bersama saya, Bro Hans Hamid dan Fadli Abdullah. Dan tentu sekali episod kali ini ditaja khas oleh Hunter Malaya. Hunter Malaya is a trading community di mana mereka akan share analysis, kasih korang signals and also provide korang education kalau korang berminat untuk nak belajar more about the market, about the trading. Korang boleh scan QR code yang tertera di skrin anda. Yeah, di sini. Okay guys, tadi korang kalau dengar tu, tadi kita snippet je 1 minute tu. Korang dengar previous episode kita cakap, oh yalah, kadang-kadang kita tak nak tunjuk kita punya true colours lah kira Yeah. Tapi kita ada 1 minute tadi, itulah kita berbual santai-santai, kita berbual merepek, kita berbual macam daripada luahan hati ke hati, masalah kita, macam some Tapi advice. suara kau pun lain juga tadi bila kau berbual. Lain Lain Lain. kan. Pasal aku macam betul-betul aku punya macam kira tengah fikir kan. Kalau korang dengar, itulah aku, itulah Bro Fad dan itulah Yan. Bila kau macam on apa tu on cam atau on recording, kau ada gunakan suara kau yang lain sikit Ada sikit. Ada sikit ke suara yang lain. Macam aku kalau aku buat wedding lain bro suara aku. Kau tengok tadi kita berbual sampai aku tak pakai ni benda pun. Kalau aku buat wedding suara aku lain. Macam mana suara kau? Kira macam cik, mana cik? Kat sini cik Pengantin nak sampai Sekejap lagi. Mana? Pintu boleh? Okey boleh. Baiklah tuan-tuan dan puan, terimalah pengantin kita sudah pun tiba di pintu masuk dewan ini. Apa kata anda semua boleh keluarkan telefon bimbit anda untuk merakamkan detik-detik istimewa. Dan terima kasih kepada anda semua yang meluangkan masa anda pada hari ini di majlis perkahwinan Siti dan juga Ahmad. Dan tentu sekali kita mengalulkan kedatangan anda pada hari ini. Dengan itu, berikan tepukan untuk raja kita dan juga pemaisuri kita. Macam itu. Oh. Suara kau memang versatile lah. Kira Sebab tu kau sold out every year. ni kira cari makan. Cari makan. Sold Sold out lah. Sold out. Okey, dengan itu kalau sesiapa nak ada discount of $2,000. Kepala otak kau. Kau jangan mana-mana isu. Discount of $2,000 untuk wedding host MC korang. Boleh gunakan kita punya code 2BROSTALK. Yes. Tapi base price kita 100,000 Tak, pasal kita punya wedding price aku actually 8,000. Jadi 2,000 potong 6,000 masih okey bro. Tapi sebenarnya kalau diorang betul-betul pakai ini tak lah. ini Tapi code, okey. tak. Okey. Dengarlah dulu. Okey, aku kasih. Tak ada hege-hege. Kau kasih punya. Siapa nak perkhidmatan majlis perkahwinan Two Bros Talk? Apa kau tadi ni? Apa kau? Kau seorang je lah. Kau dengan kau. Mana tahu okey. Kalau korang nak, mungkin macam siapa nak korang kita aku dengan Bro Fad host majlis perkahwinan korang. Guys, DM kita. Okey, insya-Allah kalau rezeki ada masa tu kita akan go. Bro, kita go. Kalau korang nak pakai kamera filming, buat wayang punya kamera, korang nak pakai buat wayang punya kamera untuk shoot korang punya video wedding, kau buat Yan? Tak. Taklah kau. Takut nanti kasih skrip sekali suruh berlakon. Ya, kau macam bro. Okey, aku nak share dengan kau something bro. Kejap aku cari kat sini Kejap. Tadi aku dah tengok juga ni. Aku nak share dengan kau. Aku nak tanya pendapat kau bro. Kejap, sorry bro. Kau berbual dulu dengan pendengar-pendengar kita. Tanya diorang apa khabar, dah makan ke belum. Tengok diorang jawab tak. Seram juga bro kalau jawab ada suara dalam Bro, satu hari podcast mungkin AI belum makan. Okey bro, kau tengok sini Okey. Intoxicated Malaysian driver kills motorcyclist during crash. Kau nampak video ni tak? Kau nampak video ni tak? This one like few weeks back. Kau nampak video ni? Yeah. Dia flip tau bro. Aku tahu bro. Jadi macam mana? Macam mana kau rasa macam this intoxicated drivers bro? Dia macam gini tau. Kadang-kadang kan, aku tak tahu aku boleh cakap ni benda ke tak. Bila time aku tengah ambulance kan, Ya. bila kita Telan nylon kau dalam macam tu.
Tak pasal aku tak tahu aku boleh cakap tak benda ni. Try, okay. Tak apa. Aku tak cakap boleh. je. It's Kau okay. cakap je, tak okay. Boleh, boleh. Aku dah bukan not in the force what? Ya. Kan. Dia kadang-kadang bila kau accident, kalau kau accident biasa, kadang-kadang macam kau terlanggar barrier ke apa ke. Kadang-kadang kita cakap dengan orang tu, korang injured tak injured? Kalau tak injured, lebih korang caw. You know, pasal kau tak menyusahkan orang apa? Kau tak menyusahkan orang, there is no casualty, there is nothing kan. Lebih baik kau angkat kaki, kau jalan. Kalau tak nanti kau kena saman, kau kena points. Pasal apa dia panggil apa? Kau tak boleh control kau punya vehicle lah. Dia punya self-skidded gitu something like that lah kan. But aku bila dapat ambulance, kita tak akan lepaskan orang yang drink driving bro. Of course lah bro. Takkan bro. Tak Bro, akan. of course, bro. So aku punya taktik kan back then was like macam kalau ada accident je kan, first thing aku datang aku datang. Korang ada bawa ni breathalyzer? Tak, kita tak ada. Oh, tak ada. Itu TP. So first thing aku datang je. Pasal selalunya ambulance akan sampai dulu sebelum TP bro. Darah Selalu. inject, tarik darah, tengok ada tiba-tiba darah dia ada macam sebelah. Itu pergi blood test semua lah. Tak ada. Apa benda kau ni? Tanya mana tu kau dah kira medical apa? Kau fikir kat dalam ambulance tu ada lab tu semua apa nak mau check. Tak ada. So aku punya taktik is macam aku tanya like for example kau bro, you okay bro? Okay. Bro, what's your name? Roy. Sorry, I cannot hear you. Sorry, what's your name again? Roy. Aku akan datang dekat Roy. Aku akan datang dekat. Aku taruh aku punya telinga tepat dia punya mulut dia kan. Macam nak start dengar. Tapi actually aku nak bau bro. Kalau dia gini, out. Roy. Yeah, so aku akan datang dekat kan. Aku macam like step tak dengar. Sorry, can you say that again? Roy. Macam aku bau. Oh, dia ni tak minum, dia tak gosok gigi tu. Habis kalau bau macam bau apa? Kalau arak ke bau, apa? kalau bau then aku terus pergi report kat aku punya team leader lah. So action lambat lah. Okay. Your fingernail haven't cut lah. Your this one lah, your shirt also tear lah. Gitu lah, slow. Tak lah, kira kan macam terus kita akan tunggu untuk TP datang lah. Kita tak akan cakap macam like I think you just go off lah. Tak ada bro. Yeah. Pasal aku believe and aku punya team leader also believe lah. Aku punya encik ni lah kan. Dia cakap man, drink driving is the most unnecessary punya cause of death for people yang tak bersalah bro. Of course bro. And macam pada aku it's very unfair lah. Bukan nak kata kau tak boleh minum. Gasak kau lah kalau kau bukan orang Islam kau nak minum tu kau punya pasal lah. Kan kalau kau pun tahu sesiapa yang macam kalau kau buat agama Islam pun kalau kau nak buat itu terpulang lah. This is personal lah kan. It's just that pasal engkau orang lain mati, pada aku that is very unfair bro. Of course lah bro. Kau faham tak? It's very unfair. And then macam kau cakap lah macam mana ni. So pada aku benda ni is very, it's an unfair thing. Other than that bro, other than not only drinking bro, sekarang zaman-zaman kau tengok kalau macam social media apa K-pop, orang isap K-pop, things like that. Bro, kadang-kadang aku tak faham tau orang-orang ni. Bukan apa, macam you know why are you taking all these drug related product to actually macam and drive and do all these thing bagi aku macam bro, kau tak fikir ke macam Du kalau aku aku drive aku kelanggar orang Sul. Kau faham tak maksud aku? Lu belum rasa, lu belum tahu. Tak lah. Main-main kau. Jangan lah. Kita punya Profesor Faizal yang korang tengok episod lama dengan kita, dia share bro. Kau faham tak? How important is that? Pada aku kena ada limit lah. Everyone mesti ada buat benda-benda yang ni, but kena ada limit. You know, there are some things bila kau tahu benda ni betul-betul tak baik, kalau boleh refrain lah. Kalau kat Singapore, engkau kena tangkap macam example yang kau tangkap macam ni, kau boleh hold lagi ni kan. Kalau kat Malaysia bro, aku tengok video-video, diorang tangkap kau mabuk, kau langgar benda, kau kena pukul bro. Rabak bro. Aku cakap orang kampung kan, kau don't ever mess with orang kampung bro. Aku cakap kau. Bro. Serius. Aku cakap kau aku bila aku travel to Malaysia, aku paling feel safe bila aku pak kampung area bro. Feel safe maksud kau? Macam okay, this is generally lah Generally kita macam orang Singapore ni takut
Macam safety issue ke apa ke. Actually aku cakap dengan kau, Malaysia ni kalau tempat kampung area super safe bro, aku cakap dengan kau. Ya. Bro, aku cakap dengan kau, pak kampung is super safe. Even dorang punya penyangak ke, dorang punya orang-orang yang jahat ke apa ke, tak berani nak buat hal pak kampung bro. Tak berani bro. Tak berani bro. Kita setuju. Jangan sesekali buat hal pak kampung bro. Macam gitu lah. Diorang tangkap kau, diorang lanyak kau. Diorang tak tunggu polis punya bro. Aku nampak video. Diorang kena pukul Kau jangan buat hal pak kampung bro. That's why aku bila masuk kampung, aku feel safe bro. Shout out to all the kampung people. Kira kau boy kampung. Cakap pasal pukul ni bro. Recently pun ada satu case ni juga. This news tunjuk apa tau. So ni cikgu tau. Cikgu kat India tau. Ni cikgu kat India. So macam kau imagine pagi-pagi dia suara macam aku tahu. Kau pagi-pagi dia macam alright, good morning everybody. Okay. Buat lecture theater dia. Okay, so I want to get married with her. Kau nampak macam student bro. Tak, dia cakap yang perempuan ni confess to her. So lepas tu dia cakap okay, aku accept kau punya love. Dia kasih coklat semua. Dia kasih coklat kat semua dengan kelas kan. Habis dia gitu, no, I never say that. Bro, kau dah tengok video yang lepas tu kan. Tahu dia kena pukul kan. Bro, kena pukul. Pengang selipar. Sakit tau bro. Tapi dah bro, kena pukul dengan slipper tu okey lagi lah. Macam aku have seen worse lah. Macam tempat Indonesia, Malaysia, Thailand. Bro, scary, kau buat tai, diorang pukul kau habis-habis ni bro. Scary bro. Aku cakap dengan korang Singaporean please don't ever berani nak buat benda tai tempat Malaysia, tempat Indonesia, macam tempat Bali. Bali selalu foreigner kena bro. Foreigner bro. Bali, tapi memang pada aku memang patut bro. Pasal pada aku kita when we are a tourist, bila kita datang kat negeri orang, hormat. We have to respect. Of course, ni 100%. We have to respect. Of course. Kalau kau tak respect kan, memang kau akan kena kicapnya. Macam orang-orang ni yang bulek-bulek ni. Aku tu bulek apa tak? Bulek lah, B-L-U-E-K yang message tu. Bulek. Bukan ya, orang bulek. Kau tahu bulek kan? Kau pernah pakai buat tu? Bulek. Kau pernah pakai? Kau dah pakai? Tu dulu lah. Aku dah pakai. Dulu time masih kira setengah macam nak message perempuan dah. Kan? Kau message siapa perempuan? Erna. Aku bro, I'm not intoxicated. Apalah you ni? Mesti ingat siapa? Bule. Tak tahu bro, Indon tu. Bule tu Ewa bule. Ewa bule. Tu Ewa bulan lah. Tanda Ewa bule. Bukan Bule ni kalau dalam bahasa Indonesia ni, dalam bahasa dia actually aku rasa it's a slang lah. It's a slang It's a slang to call the pasal. It's a slang to call the white people. Foreigners Foreigners who are white. Bule. So kau tengok lah macam all these white people yang tempat Indonesia, yang Pak Bali, dorang buat hal kena bantai bro. Pak Thailand, selalu Pak Thailand kena bro bantai. Ya betul. So like we have to respect bro. And fortunately, alhamdulillah, macam kita selalunya orang Melayu ni kita ada adab jugalah. Of course. Kita ada adab juga. So kita tahu menghormati. Tapi kadang dorang ni dorang tak kisah. Kalau kat Singapore tak ada kita macam orang macam kadang-kadang macam kau tahu macam orang-orang macam yalah foreigners. We don't want to say who, you know. We respect. Do you have something in mind? No, like a specific meaning? No, I don't have any specimen. Specimen. So macam kadang-kadang kita nampak orang-orang foreigners macam buang air udap gitu sembarang, kau tahu macam kata kan. Kadang-kadang kita macam iyalah mak, apa ni masalah kau? Macam kita tak boleh buat apa. Kita selalu macam okeylah, tak apalah. Culture kita kat sini is macam kita always macam kita mind our own business lah. No, not actually that. Kita actually takut kena tangkap. Yeah, because of that, then kita jadi mind your own business. Sebab doing the right thing and doing the wrong thing, dua-dua pun kita kena angkut juga. Betul apa? Betul lah. But like I said, because okay, pasal dari dulu memang kita punya law dah strict. So when we grow up, kita grow up with this environment where people just say, hey bro, just mind your own business bro. Yes. You know, just mind your own business. Don't care about people lah. Whatever they want to do lah. That one later if they kena fine, is they kena lah. You know, kita kan macam always hoping for other people
to take the actions. But at what point or at what level yang akan buat orang kita macam that's it, I have to step in. Kau rasa at what point? Sejauh mana benda tu yang macam like that's it, aku dah tak boleh senyap, aku have to address this. It's tough bro. In Singapore it's tough. Pasal aku pernah nampak macam these content creators, influencers buat macam content-content macam dia ni ada masalah dengan macam example macam dengan couple ada masalah kan. Sekali dia ni datang nak tengok whether dia solve the issue or not, or they just walk away. Mostly 80% diorang just ciao bro. Tapi kadang-kadang bila kita tengok ni kita macam ni kalau aku mesti stop, mamat ni aku mesti pukul. Kita semua cakap je bro. Ya, tapi kita semua cakap memang betul. Tapi bila kita in the real situation macam boleh ke tak? Macam recently aku pergi kerja, sekali aku naik MRT ni kan. Sekali ada satu aunty ni masuk. So dia gini dia maki Dia tengok aku. Kuah sini kuah. Aku dengan kacamata aku diam je macam batu bro. Gini je. Kau cul dengan nyonya? Aku tak cul. Aku tak cul. Pasal aku tahu macam aku address the situation. Aku tahu dia ni mungkin tak waras. Mungkin macam something not right bro. Takkan kau cakap kuah sini kuah. Tak lah bro. Kuah sini kuah. Mi kuah mana sedap? Dia dah gitu. Habis dengan orang-orang macam the foreigner workers macam construction workers dia pun gini. Kuah sini kuah. Kira dalam mata. Habis the foreign workers macam tengok dia macam tak tahu hal, aku buat drill kau kat sini. Tapi dia macam tapi aku macam how to address these things macam kau tak tahu kalau kena trigger orang-orang yang betul-betul macam ni gaduh bro. Aku rasa that's what in every Singaporean bila benda-benda macam gini terjadi, we always hope that ada satu yang wire tripnya untuk ajar dia balik. Betul kan? Betul. Macam like kau tu macam like betul-betul the gangster yang masih tak kisah punya. Kau tak kisah punya Engkau lah. Kepala otak kau. Kau join mana punya gangster sekarang? Kau jangan. Astaghfirullah. Tak lah, okay, kau kasih example lah. Aku kalau boleh nak join tu Masjid Akhir. Akhirat. Masjid Akhirat. Bro, jangan main-main. Kita tau. umur dah berapa? Aku faham. Aku to be honest macam sekarang kadang-kadang macam orang macam like trip aku ni semua. Memang kita marah, memang aku trip lah bro. Serius Tapi kadang-kadang macam fikir balik kau dah tua lah Macam like this is not the time already Pasal if you really understand kan, I mean kau dulu pernah buat boxing, kau fighter apa, kau should know kan. Tunjuk muka dia sikit kan. Lu fighter apa, lu mesti tahu apa, in a fight it's never 100% chance yang kau win. Of course lah bro. There is a chance yang kau boleh kena kicap. You never know. So macam pada aku, when you fully understand this, and then kau ada family at home, kau ada ni semua, kau realize that is it worth or not? Sometimes aku gitu bro, is it worth or not? Kadang-kadang passenger kau dapat malam-malam pun sakit hati bro. Of course lah bro. Sakit hati. That's why aku rasa macam mungkin Tuhan ni pun macam like dia tak kasih aku drive masih aku muda. Faham tak? Bila aku dah macam 46 dah okey. Bila aku dah like aku start at like what 42. Sekarang 46 tu. 4 years ago aku start lah. Aku dah 42 baru mungkin Tuhan tu izinkan aku untuk drive PHV. You know, pasal mungkin dia tahu kalau mungkin like 20 years back bila aku 20 tahun Kau mesti okay, I stop here. Open the door. Come. Dia terus macam gitu bro. Ni bukan cakap gangster ke tak gangster ke apa benda ke kan. Bukan tau. Kadang-kadang kita bila kita umur 20 tahun kita punya testosteron tu dia tengah ada punya peak bro. Dia tengah bulat. Testosteron kita tengah bulat. Hari-hari dia bulat. Aku dah agak punya. Tu pasal kita marah bro. Kan macam like apa dah jadi lah kasar macam gitu kan. Tak ingat. But like macam dia dah tua sikit kan. Fikir anak kan. Gasak lah. Kau nak cakap apa cakap lah. Aku cakap sorry je lah. Kerana orang sama aku kan. Kau bodoh ni.
Sorry abang. Kau memang bodoh. Ya bang, sorry bang. Sorry. Sorry bang Sorry. Lepas tu buat bodoh lah. Aku balik, aku happy. Aku jumpa aku punya wife, aku jumpa aku punya anak. Nothing happen to me. Okay lah. How long does it take untuk engkau dengan aku how long does it take macam kau rasa macam hari ni tadi kau keluar kau kena maki kau macam bodoh yang budak apa kau buat ni gila how long does it for you to erase that memory? Lama bro. Bro. Lama. Tapi there are ways to engkau erase benda tu lah. Kadang-kadang kau cakap aku tak nak fikir pasal benda ni, kau terfikir juga. Pasal kita manusia pun kita ada rasa juga, kita ada perasaan. Orang cakap macam itu kita rasa sakit hati juga. Kadang-kadang kita bingit. But kadang-kadang kau just berbual dengan member. Kau berbual nanti kau dah happy, kau dah rancak, nanti kau lupa lah. Habis kau duduk seorang-seorang kau teringat balik. Usually tak lah. Usually kalau aku dah teringat duduk seorang-seorang, after a few hours teringat balik pun bila aku itu part yang bila aku teringat balik, aku akan be thankful yang aku sabar, yang aku give in. Then macam aku fikir balik, katakanlah aku kena kicap. Not worth it bro. Tak worth it lah bro. Katakan kalau aku pun yang kicap dia, lepas tu dia press charge lah, inilah itulah, pun tak worth it bro. Correct. So bila fikir balik, bila time macam itu kau cakap seorang after few hours duduk, bagus lah, good thing lah. Good thing. Dia kadang-kadang gini tau, ni aku realise bila engkau mendoa untuk menjadi satu orang yang penyabar, Tuhan takkan terus kasih kau, kau tidur, kau besok bangun, aku dah menjadi seorang yang penyabar. Dia kasih kau challenges bro. Correct bro. Pasal apa yang buat orang tu menjadi orang yang penyabar? Like how do you define someone yang sabar? When dia ada challenges and he bersabar dengan challenges. Yalah. So bila aku tak tahulah, ni mungkin akulah kan, bila aku mendoa menjadi orang yang penyabar, aku macam aku nak jadi satu orang yang penyabar, yang relax, tak nak ada ni semua kan. Dan aku kena benda-benda macam gini lah. Benda-benda macam gini yang akan train kau untuk like, tak apalah, okey lah. Cakap sorry je lah, tak mati apa, Cakap sorry, ada sakit ke? Ada darah kau punya tangan. Ada parut, tak ada apa, cakap sorry, sudahlah. Yalah. Aku agree bro, aku setuju dengan kau. Pasal kadang-kadang macam kalau bagi aku macam kadang-kadang kat luar macam dia ni macam stupid shift out Macam kadang-kadang aku jadi performer Kadang-kadang macam orang macam aku pernah kena tau bro. Aku ceritakan lah. Aku tak boleh detail sangat pasal aku ada rights dengan aku punya kerja kan. Okay. So aku pernah jadi zaman Halloween ni aku pernah jadi satu kira macam karakter ni. Karakter aku ni kira tak takut orang tau. Aku pegang pisau bedik ni. Aku tak takut orang. Orang jalan depan aku macam get out of here, I'm gonna kill you right now. Macam gitu bro. Macam, please speak like a colored person. tu aku macam gitu bro. Aku macam dah macam gitu lah, macam aku punya karakter. Sekarang ada satu mamat ni cakap apa tau, datang. Aku cakap dia step aside, I'm gonna kill you. Gitu. It's a character lah. Pasal aku Mamat apa? Melayu. Lu berani lu try gua lah. Dia cakap macam gitu ke apa? Tak ada. Dia datang depan aku, dia cakap apa tau, aku tak boleh recall sangat lah. Tapi aku recall dia gini depan aku kan, face to face gini. Dia cakap dia, what you say? What you say? You not happy lah? What you say? Come on, say. Open your mask lah. Come on, fight me lah. Kau tahu tak, aku kat dalam mask ni. Nak trip dah nak buka lah. Kat dalam mask aku dah. Aku jalan. Aku just walk away, datang lagi. Why that guy? Scared lah. Aku dah. Aku nafas, relax, aku jalan. Aku just carry on with my shoes. Tu lepas tu, aku receive a complaint from the same guy. The same guy cakap, dia ni say F word kira. Which is aku as a performer, aku tahu benda yang salah tak akan disebut. Sebab aku tak nak jeopardize aku punya periuk nasi. Bercakap benda-benda. Macam we are, macam mana kau jahat as a character je pun. Yalah. Macam ada kamera ke. Memang ada. Bukannya kau ada hal dengan dia. Yes, takkan kau nak cakap it's a character. Macam tu aku kena complain macam gitu. Tu aku cakap aku report lah, write down the report. Aku cakap no, I did not. Aku ada weaknesses. So a lot of weaknesses. Pasal kita kat situ kita tak, macam bila kita jadi, dia ada orang yang jaga korang kan. Ada of course lah. So macam no, sabit. Sekali aku tanya satu orang ni, dia punya kira macam guide lah, yang guide kita malam-malam tu kan. Saya dah okey. Okey apa? Aku tak buat apa-apa. No, dah okey. Pasal aku cakap dalam mask tu Hans Hamid. Aku tengok dia, aku cakap dia, kenapa kau buat gitu saya bro?
Tak lah, pasal macam kalau dia tahu siapa mungkin dia okey lah bro. Why? Nampak awkward silent. Aku macam kita aku dengan member aku satu, aku macam apa kau buat? Apa Silent buat? Enak aku nak marah dia tu, aku marah dengan Mamat ni. Kau faham tak? Macam you are macam Mengarut lah Ya, kau. ya, ya. Why you? Oh, nah. so macam satu dah dia clear, jadi satu je. Jadi go back to apa kau cakap tu, macam kau kadang-kadang doa untuk jadi penyabar. Sometimes ni kau dah macam aku dah. Aku lepas ya, aku sabar saya ni. Sekali Danny pula datang buat benda macam I don't call it stupid. Maybe he's scared or don't know what to say. Dia umur berapa tu budak tu? Maybe 20 plus maybe. Tapi aku macam sabar. It's okay, tak apa. Dia okay, dah okay. Yeah. But at the end of the day macam aku always believe that macam kau cakap whatever kau doa mesti ada challenges to go through bro. Agree 100% bro. Betul tak? Betul, aku betul. Yeah. Like, but aku rasa budak tu kan, mungkin dia apply for that role tak dapat. Tu yang tak happy dengan kau. Pasal Halloween punya tu gaji tinggi bro, kan? Alhamdulillah. Kan, sedap. Itu untuk orang-orang yang lain lah. Itu yang time tu kau sempat keluarkan Land Rover kau kan. Cakap pasal kalau nak keluarkan mungkin nak side hustle ke apa. Episod kali ini ditaja khas oleh Hunter Malaya. Senang saja kalau korang nak belajar macam mana nak trade, nak tahu signal. Aku tak pandai sangat. Fat, kau ceritakan sikit. Tapi apa pun, korang boleh scan kat QR code ni, boleh join dalam Telegram group and you guys can learn a lot of mungkin trading secrets. Aku cakap. Aku pun tak pandai. That's why kita ada Hunter Malaya. Hunter Malaya ni dia community trading yang diorang akan share analysis, diorang share signal, and diorang provide the most important thing, diorang provide education. Pasal benda ni kau tak boleh macam zero masuk macam itu. Kau nak kena belajar. Betul. So they provide education untuk kau understand the market better, untuk kau understand how to trade better. Pasal benda ni pun involve a lot of risk. That's why you need education to really equip kau punya diri sendiri. So kalau korang dah prepare untuk dah prepare untuk like nak belajar, you know, to upgrade korang punya diri ke apa ke, you know, maybe try something new, you know, maybe this thing work for me. You never know bro. Kan, scan QR code yang tertera di bawah. Trade at your own risk. Jadi kepada pendengar kita, kalau korang marah ke apa, korang jangan pukul-pukul, jangan nak mengamuk je. Korang buat yang the other side tu mengamuk juga. Just buy, tengok muka dia, kau gini je. Jadi dia pun jadi sama-sama mengamuk lah. Tapi aku realize one thing pasal aku on the road a lot kan. So sometimes bila orang dulu bila macam aku tu aku nak masuk orang tak kasih way. Bro, itu aku annoyed tau bro. Annoyed gila bro. Annoyed. Kau imagine lah. Engkau sesekali, aku everyday berapa jam on the road. Okay bro, aku nak pick up dari sini Aku every time nak change lane aku tengok clear tau Ni kereta jauh tau. Aku mengamuk pasal apa? Dia speed up kan? Aku cakap dia speed up macam apa ke benda kau speed up ni? Depan ni traffic light. Aku gitu tau. Aku cakap habis Erna wife aku macam dah buat bodoh lah. No, it's very dangerous because you see clear, you nak masuk ni sekali dia ni suap tekan. Padahal aku dah signal ni. Yalah. Kenapa kau pun buat gitu Tak. Oh tak Aku tak tahu ni macam ni benda satu penyakit dah bro. Satu penyakit. So dulu bila aku kena macam gini, macam nanti part traffic light side by side, nanti macam ni Kau gitu gini tak. Kau faham tak? Macam ini lama Malaysia ni apa taxi punya. Gini tak nampak. Itu macam mau. Tapi aku realise macam aku make a fool of aku punya diri bro. So sekarang bila aku kena benda-benda macam gini kan, dorang yang pasal both akan macam be very intense kan, gini-gini. Kau tahu aku buat apa? Aku gini, dia tengah gini-gini kan. Aku ketawa bro, sumpah. Aku ketawa dengan dorang. Aku tak drive. Bro, aku cakap kau confirm dia satu malam tak boleh tidur bro. Betul-betul. Itu benda aku feel dia make impact lain macam bro. Kau tak payah make a fool of kau punya diri kan. Dia macam habis kau macam tak apa lah kau ni. So aku punya bingit bro. Aku nak try kau try je gitu. So aku suggest buat korang viewers, kalau korang next time kalau korang macam bingit-bingit kan, just smile lah bro. Just smile. Kau tak nak ketawa pun, kau just smile macam
Ini suara acting lesson 101. Korang kena bayang kau saya. Tak lah. Tak free Ini kira kan kita kasih tips macam mana nak menceriakan your day. Kalau korang nak buat macam itu kan, korang video tag kita sikit. Korang gini. Dia macam aku teringat lah time tu Fat cakap ni. Alright guys, thank you so much guys. Jumpa korang kat next episode.